Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani serta salam luar bandar sejahtera. Kita ucapkan kepada penonton-penonton yang menyaksikan sesi webinar sempena dengan Expo TVET at KKDW untuk tahun 2025. So seperti mana yang telah dimaklumkan, Expo TVET at KKDW 2025 kembali lagi. Dan yang menariknya untuk tahun ini, Expo TVET KKDW untuk tahun 2025 akan dijalankan ataupun dilaksanakan di negeri Perak. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ini, di mana Expo TVET at KKDW ini telah menjelajah ke beberapa negeri dengan pengisian-pengisian yang sangat menarik dan juga mengujakan. Dan untuk tahun 2025 ini, kembali lagi Expo TVET at KKDW di mana ianya akan dijalankan dan juga dilaksanakan di negeri Perak, di mana expo ini akan berlangsung pada 10 hingga 12 Oktober 2025, bermula pada jam 9 pagi hingga 6 petang, bertempat di Ipoh, Perak. Dan kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita untuk menyaksikan sesi webinar kita untuk Expo TVET at KKDW untuk tahun 2025 ini, sudah pasti Expo ini akan menyajikan pelbagai aktiviti yang menarik, pelbagai pengisian yang sangat-sangat mengujakan kepada para pengunjung yang datang untuk menyaksikan 3 hari Expo ini berlangsung, yang pastinya anda akan disajikan dengan pelbagai pengisian, pelbagai aktiviti yang sangat-sangat mengujakan. Dan saya kenalkan dulu diri saya Muhammad Khairi, dan bersama dengan saya pada sesi ini yang ada di sebelah saya orangnya kacak bergaya yang akan mengupas topik yang akan kita bualkan pada sesi ini. Saya perkenalkan kepada penonton yang menyaksikan sesi webinar ini. Bersama dengan saya pada sesi ini, saya perkenalkan Encik Muhammad Nazri bin Muhammad Dini, merupakan Setiausaha Bahagian Korporat dan Pembangunan Kemahiran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Khairi? Baik, Alhamdulillah Tuan. Alhamdulillah sihat walafiat. So dapat kita bersua untuk sesi webinar kita pada hari ini Tuan ya. Ya. Okey Tuan, sebelum kita nak berbicara tentang expo yang akan diadakan pada bulan Oktober ini, seperti mana yang semua orang maklum, semua orang sedia maklum tentang highlight ataupun tentang perkara yang diutarakan berkaitan dengan TVET itu sendiri. Kan? Kerajaan pun telah menekankan tentang kepentingan TVET itu sendiri, dan TVET itu sendiri sudah menjadi satu agenda nasional yang dibawa ke kabinet dan sebagainya untuk ditekankan bahawa kepentingan TVET itu sendiri kepada generasi muda kita pada masa sekarang dan sebagainya. Dan saya nak minta pandangan Tuan Nazri berkaitan dengan TVET itu sendiri. Apakah pandangan Tuan Nazri berkaitan dengan TVET itu, dan kenapa kita melihat TVET itu pada waktu sekarang ni ianya merupakan satu perkara yang penting yang kita nak highlightkan kepada generasi muda pada waktu kini. Terima kasih Encik Khairi. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang memberikan ruang pada saya untuk membincangkan topik TVET inilah, dan juga mewar-warkan kaitan dengan penganjuran Expo TVET KKDW tahun 2025 yang akan berlangsung 10 hingga 12 Oktober nanti. Seperti mana semua sedia maklum, bila kita cerita tentang TVET ni bukan perkara yang baru lah. Institusi TVET di negara kita ni, di mana semua sedia maklum, dah wujud lama pada tahun, kalau tak silap saya, tahun 50-an dah ada lah. Nama-nama seperti Institut Kemahiran MARA contohnya, IKM kan, ILKBN, dan beberapa institusi sekolah vocational. Dulu nama dia sekolah vocational, sekolah teknik, sekarang college vocational. Ini telah wujud
lama sejak tahun 50-an. Dan ia tidak asing lagi lah pada masyarakat kita. Tapi sejak 3 tahun kebelakangan ini, kerajaan begitu bersungguh-sungguh untuk menaikkan semula nama TVET ataupun memugarkan semula, meremajakan semula TVET ini, iaitu latihan dan pendidikan teknik dan vocational. Ia sesuatu yang sangat penting sekarang. Kenapa? Kerana kerajaan memikirkan bahawa kita sedang bergerak ke arah agenda ekonomi negara yang baru, yang mana sekarang ni kerajaan menekankan tentang ekonomi high growth, high value, ekonomi berimpak tinggi, bernilai tinggi. Jadi kalau kita bergerak ke arah ekonomi negara yang mempunyai high growth, high value ini, kita perlukan tenaga kerja bakat-bakat untuk menceburi bidang-bidang yang baru inilah. Kerajaan, kita tengok berita-berita yang dipaparkan di media-media, kerajaan sedang menekankan soal teknologi hijau contohnya kan, solar dan sebagainya. Kemudian kita baca juga kerajaan telah melancarkan strategi semikonduktor negara. Kerajaan sedang membina industri semikonduktor yang besar kerana kita antara supplier ataupun pembekal semikonduktor di dunia. So ini menuntut kita menyediakan tenaga-tenaga kerja dalam industri-industri baru inilah. Begitu juga tenaga yang boleh diperbarui. Kita cerita tentang AI, cerita tentang otomasi, cerita tentang digitalisasi kan. So ini semua perkara-perkara baru yang kita tak terfikir dulu. Dan ia sebahagian daripada TVET. Ia sebahagian daripada TVET. Kenapa? Sebab industri ini melibatkan tentang praktikal, tentang hands on kan. Dia bukan hanya teori saja, dia melibatkan hands on. Jadi tenaga ataupun bakat-bakat dalam bidang ini amat diperlukan. Yang ini ekonomi baru, yang ini ialah bidang baru yang perlu kita ceburilah, sebab kita tidak boleh, kalau kita nak jadi negara maju, kita tidak boleh menjadi pengguna. Kita kena belajar, kita kena ada ilmu tentang perkara tersebut. Sebab kalau kita hanya pengguna, kita tak boleh lagi menjadi negara maju lah, sebab kita hanya menggunakan teknologi saja. Tetapi kalau kita nak maju ke depan, kita perlu ada ilmu, kita perlu ada kepakaran dalam bidang-bidang tersebut lah. Kita kalau tahun sebelum-sebelum ini, dekad-dekad sebelum ini, contohnya lah, bila kita cerita tentang currency, contohnya duit, kita pergi ke kedai dan sebagainya, kita bawa note ataupun shilling lah kan. Sekarang ni tengok, kita tak terfikir dulu bahawa sekarang ni kita tak perlu bawa wallet, kita hanya bawa telefon ataupun bawa kad saja nak membeli belah dan sebagainya. So inilah perubahan-perubahan yang menuntut agar kita terlibat sama untuk membangunkan negara kita dan membangunkan industri-industri yang sedang berkembang. Itu faktor pertama. Faktor kedua, kita tidak juga boleh menafikan tentang industri-industri yang sedia ada ni lah kan. Industri pembuatan contohnya kan, yang semakin membesar. Dia industri yang lama, tetapi sektor pembuatan ni semakin membesar di dalam negara kita lah. Sektor teknologi maklumat, otomasi ataupun juga otomotif lah ya. Dia industri lama, tetapi industri-industri ini telah berkembang dan seiring dengan perubahan teknologi. So walaupun dia dalam sektor-sektor yang lama, keperluan tenaga mahir dan juga separa mahir ni masih lagi tinggi dan terus meningkatlah. Ni dari sudut demand. Kenapa sektor yang kita kata dah lama ini masih lagi memerlukan pekerja tinggi? Kerana sebab ekonomi kita bagus, ekonomi negara kita bagus. Jadi sektor-sektor ini terus berkembang dan demand ataupun keperluan tenaga mahir dan separuh mahir itu terus meningkat. Kita tidak boleh melepaskan peluang keperluan tenaga kerja yang tinggi ini kepada orang luar.
Kita kena bangunkan tenaga kerja ataupun bakat-bakat yang ada di dalam negara kita lah. Yang inilah yang menyebabkan TVET ini semakin ditekankan oleh pihak kerajaan. Sebab kita telah melalui pengalaman bahawa di mana satu ketika dulu kita membangunkan negara kita dengan industri-industri yang ada ini, kita terpaksa menarik pekerja-pekerja asing untuk bekerja di dalam negara kita. Jadi sekarang ini kita nak pastikan bahawa peluang-peluang pekerjaan yang ada dalam negara kita ini kita perlu rebut, ya, terutama dalam bidang ataupun dalam keperluan bakat mahir dan juga yang separuh mahir lah. Untuk pengetahuan juga, ya, terdapat aduan-aduan ataupun browsers lah daripada pihak industri yang menyatakan bahawa sebelum ini demand dan supply itu tidak sama. Ada jurang antara keperluan industri dan juga bekalan tenaga mahir dan separuh mahir yang ada dalam negara kita, kerana ada wujud jurang kemahiran antara keperluan dalam industri dan juga supply ataupun graduan-graduan yang dilahirkan daripada institusi pendidikan kita. Jadi oleh kerana industri-industri memerlukan pekerja-pekerja mahir dan separuh mahir ini tinggi dan kita tak dapat supply, sebab itu kerajaan menekankan soal TVET inilah, ya. Kita kena lahirkan lebih ramai lagi graduan-graduan yang mahir dan juga separuh mahir untuk masuk ke dalam industri-industri ini. Saya rasa tidak asing lagi lah di dalam institusi di bawah KKDW ini menerima surat-surat permohonan daripada industri-industri untuk membekalkan tenaga kerja kepada mereka. Saya pernah tengoklah surat-surat yang dikirimkan oleh pihak industri memohon untuk disediakan 50 orang, 100 orang pekerja-pekerja yang mahir untuk dalam bidang-bidang tertentu, contohnya oil and gas, contohnya welding dan sebagainya, kan. So ini menunjukkan bahawa permintaan untuk tenaga mahir dan separuh mahir ini tak pernah surut. Lagi berkembang ekonomi kita, lagi tinggi permintaan daripada industri. So ini cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh kerajaan untuk menyediakan tenaga mahir dan separuh mahir lah. So inilah antara sebab yang menyebabkan kerajaan kita menekankan soal kepentingan TVET, dan TVET menjadi pilihan utama lah, terutama kepada pelajar-pelajar dalam nak memilih bidang-bidang pengajian di sekolah-sekolah. Juga kalau kita lihat, ya, faktor yang seterusnya kenapa kerajaan menekankan soal TVET ini, TVET ini dia inklusif. Okay? Sebab apa kita kata inklusif? Sebab semua orang boleh menyertai TVET. Dan kalau kita lihat, ya, keputusan SPM tahun 2023, tahun 2024 yang lepas, ya, kita lihat satu bilangan yang agak signifikan untuk kita bincangkan di sini. Sebagai contoh, ya, saya ambil contoh calon SPM 2023 395,924, yang tidak hadir 10,160, yang tidak layak sijil 25,735. Kalau kita campur yang tidak hadir dan tidak layak sijil ni 35,700 orang. Tahun 2024 yang calon yang mendaftar 402,000, yang tidak hadir 8,000, yang tidak layak sijil 38,000, menjadikan jumlah 46,985. Yang ini yang tidak hadir, maknanya tak hadir SPM dan tak layak. Belum lagi kita kira yang ada satu kredit atau tak ada satu kredit, dua kredit ni dan sebagainya, menunjukkan bahawa jumlah yang tak ada sijil SPM ni besar. Dan ke mana mereka nak pergi? Ke mana mereka nak pergi? Takkan umur 18, 19 ni dah tak belajar lagi dan bekerja dan sebagainya, kan? So kalau bekerja, kita tahu bahawa gaji minimum hanya 1,700. Dalam kita nak memastikan agenda pembasmian kemiskinan, nak
meningkatkan ekonomi rumah tangga sebagai contohnya kan, pendapatan tinggi, kita tidak boleh bergantung kepada gaji minimum saja. So dengan TVET ini kita memberikan peluang yang kedua kepada mereka yang cicir ataupun yang tak mendapat sijil ini tadi, untuk mereka meneruskan pendidikan supaya mereka dapat pendidikan yang lebih tinggi, dan dengan TVET ini kita boleh jaminlah pendapatan mereka akan lebih daripada gaji minimum. So ini antara faktor-faktor lah yang kita kata besar yang menyebabkan kerajaan begitu menekankan soal TVET inilah, kerana kita fikir bahawa TVET ini penting untuk memastikan agenda pembangunan negara ini akan kekal dan terus berkembang. Cik Hari. Okey, saya bersetujulah dengan pandangan tuan tadi kan. Kita melihat kepada kepesatan ekonomi kita, ekonomi negara Malaysia itu sendiri yang semakin membangun dan juga meluas. Sudah pasti tenaga kerja mahir sangat-sangat diperlukan, dan disebabkan itu kalau kita tengok di dalam dasar TVET negara itu sendiri menekankan yang mana pilihan kerjaya utama itu TVET itu dijadikan sebagai pilihan kerjaya utama kan. So kalau saya nak minta pandangan tuan lah kan, kalau kata kita nak menekankan tentang isu TVET ini, kita nak memperkenalkan TVET itu sendiri kepada masyarakat umum di luar sana dan sebagainya kan, bagi pihak KKDW itu sendiri lah, bagi pihak kementerian itu sendiri, bagaimana langkah yang diambil? Kita nak menarik minat ni kan, nak meramaikan lagi masyarakat umum dekat luar sana, generasi muda belia kita yang dekat luar sana itu, untuk menjadikan TVET itu sendiri sebagai satu, bukan sebagai kita kata sebagai pilihan alternatif, tetapi sebagai satu pilihan yang menjadikan ianya adalah satu pilihan utama sebagai kerjaya mereka kan. Dan saya nak minta pandangan tuan lah, kalau kata di pihak kementerian, apakah langkah ataupun inisiatif yang diambil untuk memastikan TVET itu sendiri dapat menarik minat belia masyarakat umum dekat luar sana itu? Terima kasih Cik Hairi. Oleh kerana saya dah sebut tadi bahawa kerajaan begitu menekankan soal TVET ini, menjadi tanggungjawab pihak kementerian, pihak agensi dan juga pihak institusi TVET ni untuk memastikan agenda memperkasakan TVET ini terus diangkat dan terus diberi nafas baru lah, ataupun diberikan kekuatan untuk memastikan penglibatan masyarakat dalam TVET ini akan terus berkembang. Untuk itu, kita nak memastikan, nak menarik minat anak muda, terutama belia-belia dan juga pelajar minat TVET ini. Kita perkara pertama mestilah awareness ataupun kesedaran ya. Dan oleh itu saya rasa semua institusi kita telah melakukan promosi dan penjenamaan TVET ini secara berterusan lah ya. Sebagai contoh, saya tengok secara fizikal ni lah, kita dah buat carnival, kita buat expo, kita buat pelbagai event-event untuk memastikan masyarakat sedar tentang TVET ini suatu perkara yang sangat penting dan perlu diceburi oleh pihak anak-anak muda lah. Saya tengok kita sendiri menganjurkan, sebagai contoh di Mara contohnya ada carnival IPMA kan. Kita di kementerian kita buat program flagship kita Expo TVET sebagai contoh. Kemudian saya yakin institusi-institusi di bawah KKDW yang lain, Perdatek, College Kedah, UCAM dan sebagainya ada menganjurkan open day ataupun hari terbuka masing-masing, sama ada di institusi ataupun reach out kita keluar di luar sana untuk menarik minat anak-anak muda. Itu tidak termasuk kita juga menyertai program-program orang lain, sama ada peringkat swasta ataupun peringkat kerajaan. Saya tengok sekarang ni mana-mana event kerajaan, contohnya kerajaan menganjurkan PMR, Program Madani Rakyat. Di situ ada TVET, contohlah kan. Kita di Putrajaya ni, Hari Wilayah Persekutuan, ada TVET.
KUD, Karnival Usahawan Desa, ada TVET. Di mana-mana event kerajaan ada TVET. So ini satu perkembangan yang barulah. Saya rasa yang sangat menarik. TVET ada di mana-mana. Nak memastikan bahawa TVET ini tak pernah lekang di mulut ataupun di mana-mana event yang dianjurkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Itu tidak termasuk juga promosi-promosi yang berterusan yang dianjurkan oleh pihak agensi dan juga institusi di media-media sosial. Kita tengok di media-media sosial, di semua media sosial lah saya tengok kita telah mula bergerak untuk sebab apa media sosial? Kerana media sosial ni telah diakses dan mudah diakses. Semua orang ada telefon bimbit, semua boleh akses. Sebelum tidur semua buka saya rasa buka media sosial nak cek kan, lalu lalanglah promosi-promosi TVET ini, promosi kemasukan institusi dan sebagainya. So dia bukan suatu perkara yang asing lah, dan usaha ini digerakkan oleh semua pihak lah. Dan juga program yang kedua ataupun inisiatif yang kedua yang dianjurkan oleh pihak KKDW dan juga institusi di bawah KKDW ni, kita ada alhamdulillah lah, kita ada institusi kita yang bergerak daripada pihak komuniti sehinggalah ke peringkat atasan lah. Peringkat komuniti ni kita ada TVET Community. Tidak asing, TVET Community yang dianjurkan oleh pihak Giat Mara sebagai contoh, pihak Kemas. So TVET ini berada di kampung-kampung, di kalangan masyarakat di luar bandar, di kawasan pedalaman. Sebab kita ada TVET yang dianjurkan oleh Kemas, di setiap kampung ada. Kemudian Giat Mara di setiap parlimen ada. Ada TVET yang dianjurkan oleh JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, untuk masyarakat orang asli. Jadi promosi tentang TVET ini ada di merata-rata tempat. Ya, so itu antara usaha-usaha kita lah, TVET Community. Dan untuk tahun ini bila kita cerita tentang inclusivity, sebab TVET ini kita tak nak meminggirkan kumpulan-kumpulan tertentu, kita nak bawa semua on board, no one left behind lah kita kata kan. Kita tahun ini kita mula menganjurkan TVET untuk pekerja-pekerja e-hailing dan p-hailing. Kemudian kita ada juga TVET tahfiz. Di dalam KKDW ni, institusi TVET di bawah KKDW kita ada dua lah. Satu program perdana TVET tahfiz, satu lagi program reach out, ataupun kita pergi ke pusat-pusat tahfiz ataupun mereka yang sedang belajar di pusat-pusat tahfiz tu, kita bawa ke pusat-pusat TVET kita untuk belajar tentang TVET. Jumlah mereka yang berada di pusat-pusat tahfiz ni sangat besar, dan ini adalah satu amanah yang telah diberikan oleh pihak kerajaan untuk kita mendekati pelajar-pelajar tahfiz dan nak memastikan bahawa mereka juga mempunyai paling tidak satu kemahiran yang boleh membantu mereka lah untuk meningkatkan pendapatan mereka ataupun menambah pendapatan mereka lah melalui kemahiran yang mereka ada. Walaupun mereka tidak terlibat dalam kursus-kursus jangka panjang yang melibatkan persijilan, contohnya SKM sampai 3 dan sebagainya, tapi paling tidak mereka telah didedahkan tentang kursus TVET ini dan membolehkan mereka mempunyai asas lah setidak-tidaknya untuk membina kerjaya mereka sama ada menjadi usahawan dan sebagainya menggunakan TVET. Juga pekerja-pekerja gig yang saya sebut tadi, pekerja e-hailing dan p-hailing, kerana pihak kerajaan tidak mahu menjadikan pekerja-pekerja gig ini bergantung 100% kepada pendapatan daripada kerja e-hailing atau p-hailing. Sepatutnya pekerjaan e-hailing dan p-hailing ni menjadi part time. Dan kita juga nak memastikan bahawa sekiranya mereka dah tak boleh bekerja lah dalam e-hailing, p-hailing disebab suatu perkara, mereka ada satu kemahiran tambahan lain yang membolehkan mereka meneruskan kehidupan mereka. Ini antara objektif kita, nak memastikan semua pihak, bukan hanya yang ada sijil SPM,
meningkatkan pengajian mereka dalam TVET, tetapi di peringkat komuniti juga kita dekati mereka supaya mereka juga terlibat di dalam TVET. Dan inisiatif yang lain yang kita buat, satu yang perkara yang istimewa di bawah pusat-pusat TVET KKDW ni, kita ada peluang keusahawanan. Yang ini satu inisiatif yang ada di satu kekuatan yang ada di bawah KKDW lah. Kita ada ekosistem yang lengkap, kita ada pendidikan, kita ada keusahawanan, dan kita gabungkan mereka, kita jenamakan mereka menjadi tekno usahawan lah. So ekosistem keusahawanan dengan kemahiran ni ataupun tekno usahawan ini ada di dalam institusi KKDW, yang mana kita ada sebagai contoh ada 7 kursus diploma keusahawanan yang dianjurkan oleh Institut Kemahiran MARA. So ini satu perkara, ini satu kursus yang sangat istimewa. Kita beri peluang kepada lepasan-lepasan institusi kemahiran kita melalui diploma, mereka boleh masuk ke dalam program diploma keusahawanan, dan akhirnya melalui kemahiran tersebut mereka boleh membina perniagaan mereka sendirilah. Ini salah satu bidang yang kerajaan juga melihat satu kekuatan barulah, selain daripada mencari pekerjaan dengan majikan dan sebagainya, mereka membina perniagaan mereka sendiri. Dan perkara yang kalau kita lihat secara lebih besar lagi, bila saya sebut tadi negara kita menjemput investor, pelabur-pelabur luar mendirikan kilang, mendirikan perniagaan mereka di sini, selain daripada kita melahirkan graduan-graduan untuk bekerja dengan pihak-pihak industri ini, perkara penting juga ialah pembekalan parts ataupun barangan-barangan kepada industri-industri ini sebagai vendor. So kalau kita mewujudkan usahawan-usahawan dalam bidang-bidang kemahiran ini, mereka boleh membina perniagaan mereka, dan akhirnya kita nakkan mereka juga supply kepada mereka menjadi vendor kepada industri-industri ini. Berbanding industri ini bergantung kepada semuanya import daripada luar, lebih baik kita bina perniagaan di kalangan graduan-graduan TVET kita, dan mereka menjadi supplier, menjadi vendor kepada industri-industri. Ini satu kekuatan yang ada di dalam TVET KKDW lah. Terima kasih kepada semua institusi kemahiran kita yang mempunyai ekosistem yang baik inilah, iaitu ekosistem keusahawanan lah. Dan yang terakhir ialah inisiatif yang kita rangka ialah kita bekerja rapat, institusi TVET kita bekerja rapat dengan pihak-pihak industri untuk memastikan graduan-graduan yang lahir daripada institusi kemahiran kita ini mendapat pekerjaan. Dan alhamdulillah rata-rata kita punya graduate employability ataupun kadar kebolehpasaran kita melebihi 97%, ada yang mendapat 98% kadar kebolehpasaran, iaitu boleh kita kata hampir keseluruhan pelajar-pelajar yang belajar di institusi kemahiran kita, institusi TVET kita, mendapat pekerjaan di bidang industri, sama ada mereka bekerja ataupun mereka menjadi usahawan. So ini antara inisiatif-inisiatif yang menarik yang boleh kita tawarkan kepada belia-belia ataupun pelajar-pelajar di luar sana untuk menarik minat mereka masuk ke dalam institusi TVET KKDW. Alright, itu dia. Kalau kata saya dengar Tuan punya penerangan tadi Tuan, saya pun dah tertarik sebenarnya kan. So sebenarnya di bawah KKDW itu sendiri sebenarnya dah merangka banyak alternatif untuk menggerakkan dan juga kita nak memperkenalkan TVET itu sendiri, dan di mana saya tertarik dengan perkongsian Tuan tadi berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh
kementerian itu sendiri dalam kita nak menarik minat belia para pelajar dekat luar sana untuk memilih TVET itu sebagai pilihan kerjaya mereka dan untuk menyambung pengajian ataupun sebagai laluan kerjaya mereka. Dan sudah pasti dalam kita nak menggerakkan inisiatif-inisiatif ini, dalam kita nak menarik minat masyarakat umum dekat luar sana, kita nak mewawarkan tentang inilah pilihan TVET yang terbaik, dan sudah pasti ada tulang belakang yang akan membantu dalam menggerakkan inisiatif-inisiatif ini untuk kita menyebarkan tentang kelebihan TVET itu sendiri. Dan di bawah KKDW itu sendiri tuan, kita mempunyai institusi TVET yang kita boleh katakan antara yang paling banyak lah yang kita kata mengetengahkan tentang program TVET itu sendiri. So boleh tak tuan kongsikan dengan penonton kita saat kita nak menceritakan tentang inklusifnya program TVET di bawah KKDW itu sendiri. So apakah pusat-pusat ataupun institusi TVET ataupun agensi yang menawarkan peluang-peluang pengajian berteraskan TVET ini yang duduk di bawah KKDW itu sendiri? Untuk pengetahuan Cik Hairi dan juga penonton ya, KKDW adalah kementerian yang terbesar yang mempunyai paling banyak institusi TVET lah. Kita ada 281 institusi TVET. Daripada 1,398 institusi TVET di dalam negara kita, kita mempunyai institusi TVET yang paling banyak lah, 281. Kita ada di merata-rata tempat, di seluruh parlimen, di luar bandar, di kawasan bandar, semua kita ada lah. Ya, jenama-jenama kita seperti UniKL, GMI, Giat Mara, IKM, KKTM, Akademi Kemahiran Kemas, UCAM, Kolej Risda, Perdatek, Kolej Kedah, Kolej Ketengah, Kolej Fekra dan Pusat Latihan Jaguar. Ini institusi kita yang saya rasa tidak perlu diperkenalkan lah, semua orang dah kenal lah, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat setempat lah kan. Dan bukan hanya nama, tetapi kita juga menawarkan 580 program TVET dan juga di dalam 15 kluster kemahiran daripada peringkat sijil sehinggalah peringkat ijazah kedoktoran. So itu keistimewaan kita lah, kita mempunyai ekosistem daripada bawah, daripada sijil sehinggalah di peringkat kedoktoran. Dan ia merangkumi kursus-kursus yang amat luas lah disiplinnya, daripada katalah kita daripada jahitan masakan yang basic lah kan, sehinggalah peringkat yang tinggi yang saya sebut tadi tentang cyber security, tentang digital, tentang automasi, tentang drone, tentang berbagai lagi lah. Yang pentingnya pilihlah TVET, semua kursus ada di bawah institusi KKDW lah. Dan untuk mengakses kemasukan ke dalam institusi ini, kerajaan telah menubuhkan UP_TVET. Yang ini boleh diakses oleh semua masyarakat untuk memilih bidang-bidang yang disukai melalui portal tersebutlah. Selain daripada boleh mengunjungi portal-portal di institusi masing-masing, dan boleh memilih institusi mana yang digemari ataupun kursus apa yang digemari. Satu keistimewaan TVET ini, kita boleh suitkan ataupun pelajar-pelajar ataupun bakal-bakal pemohon ini, dia boleh suitkan dengan apa yang dia suka. So yang itu kita kursus-kursus yang ditawarkan boleh mengikut minat yang disukai oleh pelajar-pelajar kita lah. Dan yang paling penting sekali di peringkat kementerian ini, oleh kerana sebelum ini kita cerita tentang institusi-institusi yang banyak tadi, saya ada cerita bilangan dan sebagainya. Di peringkat nasional juga kita mempunyai banyak institusi-institusi lain. Tapi masalah utama, ramai masyarakat kata bertindanlah, tidak memenuhi pasaran dan sebagainya. Okey, satu perkara bila kita cerita tentang bertindan, apa yang kita dah buat? Di bawah KKDW, kita telah bina satu
inisiatif, iaitu kita panggil TWG ataupun Technical Working Group, yang mana kita tengok dari sudut satu kluster. Kluster contohnya otomotif ataupun kimpalan ataupun fashion, dan kita tengok zon. Okey, kita nak pastikan sebagai contoh, saya ambil contoh zon utara. Dalam bidang-bidang yang saya sebut tadi, kita ada banyak institusi kita, contohnya IKM, GIATMAR, College Kedah, Perdatek dan sebagainya, UniKL dan sebagainya. Walaupun dia duduk dalam satu zon, sebelum ini mungkin mereka menawarkan khusus, kita kata in silo lah, sendiri-sendiri lah kan, dan kadang-kadang menjadi pesaing di antara satu sama lain. So inisiatif yang kita buat, bila kita buat TWG, Technical Working Group ni, kita sit down bersama-sama dan kita bina satu laluan artikulasi dan kita rasionalisasikan semua institusi dan juga kursus-kursus ini untuk pastikan bahawa semua institusi di bawah KKDW ini, satu, tidak bertindak, tidak menjadi pesaing, malah menjadi pelengkap di antara satu sama lain. Bila jadi pelengkap ni, maksudnya kita reka laluan khusus daripada, katalah mula belajar di Perdatek tapi boleh sambung kemudian di KKTM, boleh masuk di UniKL. Jadi di dalam payung ataupun di bawah payung KKDW, kita tunjukkan keistimewaan laluan artikulasi. Walaupun mula belajar di College Kedah tapi boleh berakhir dengan UniKL sebagai contoh, bermula dengan CJ boleh berakhir dengan Master PhD dan sebagainya. So itu keistimewaan yang kita telah bina lah. So kita harap ini menjadi suatu semangat lah kepada anak-anak muda yang katalah tak ada SPM contohnya kan, tak ada sijil SPM yang lengkap. Mungkin ada setengahnya yang umur 17, pensijilannya kurang, belajar kurang, minatnya kurang, tapi bila masuk institusi TVET ni sebenarnya kita sediakan peluang kedua untuk dia belajar ke arah yang lebih tinggi lagi lah. Dan keistimewaan seterusnya di bawah institusi TVET KKDW ni, kerjasama kita dengan industri lah. Ya, kita ada banyak kerjasama dengan industri, bukan hanya pertukaran MOU saja, tetapi kita wujudkan kerjasama yang betul-betul lah. Sebagai contoh, kita dah ada banyak teaching factory. Ini keistimewaan kita, teaching factory. Maksudnya industri itu berada di dalam institusi kita, yang mana keistimewaannya bukan hanya memberi peluang kepada industri-industri itu bersama-sama dengan institusi untuk melakukan R&D, operasi dan sebagainya, tetapi peluang kepada para pelajar untuk mengikuti ataupun merasai pengalaman berada di dalam industri walaupun belum bekerja lagi. Dah merasai pengalaman bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan industri. So ini meningkatkan potensi mereka untuk bekerja dalam industri. Dan salah satu advantage mungkin selepas mereka tamat ataupun bergraduat nanti, mudah untuk mereka bekerja di dalam industri itu sendiri ataupun industri lain lah. Selain daripada itu, kita mempunyai fasiliti-fasiliti yang bagus, yang mirip fasiliti yang berada di kilang-kilang. Saya dah pergi banyak tempat, banyak institusi kita, saya tengok mesin-mesin, peralatan-peralatannya sangat-sangat canggih, sangat-sangat bagus, dan seolah-olah berada di dalam kilang ataupun plant. So pelajar ni bila dia dah merasai pengalaman berada di plant dan sebagainya, bila dia keluar, ni membolehkan mereka menyesuaikan diri dalam waktu yang singkat lah dengan majikan mereka untuk mereka bekerja. So industri pun sukalah, sebab pelajar-pelajar kita kompeten, bukan hanya kompeten dari sudut bekerja, tetapi dia senang menyesuaikan diri dengan pengalaman ataupun menyesuaikan diri dengan peralatan-peralatan yang ada lah. So pembelajaran kurikulumnya dah bagus, ikut industri. Dalam masa yang sama, mereka juga berpengalaman mengendalikan mesin-mesin ataupun equipment yang digunakan oleh pihak industri. So itu antara keistimewaan lah institusi TVET di bawah KKDW, Cik Hairi.
Okey, kalau kita tengok tadi kan, memang terlalu banyak sebenarnya keistimewaan yang telah ditawarkan di setiap institusi TVET di bawah KKDW itu sendiri, dan saya melihat sebenarnya ekosistem pendidikan yang lengkap, kita sebenarnya memberi pendedahan yang sebenar kepada para pelajar untuk mereka keluar nanti dekat di luar sana, mereka mampu untuk bersaing di industri dan sebagainya, dan menunjukkan kemampuan dan juga kebolehan sebagai graduan yang lahir dari institusi TVET di bawah KKDW. Dan kita nak pergi kepada topik yang lebih menarik sebenarnya, Tuan. Apabila kita bercerita tentang kelengkapan mesin, industri dan sebagainya, peluang-peluang pendidikan yang ada di bawah institusi TVET di bawah KKDW itu sendiri, sudah pasti Expo TVET at KKDW untuk tahun 2025 ini akan menjanjikan satu kelainan, dan pastinya akan ada satu pengisian yang menarik dan sebagainya. Boleh tak Tuan kongsikan untuk sepanjang 3 hari berlangsung Expo TVET at KKDW itu nanti pada bulan Oktober nanti, apa yang konsep yang akan diketengahkan ataupun yang akan dibawa untuk kita menceritakan kepada penonton kita yang tengah menyaksikan webinar ini, ianya berbeza daripada penganjuran Expo yang sebelum ni yang telah dilaksanakan oleh KKDW. So kita nak menarik minat mereka untuk pergi dan juga nak tonton kepada mereka inilah yang ada di bawah KKDW itu sendiri. Seperti mana yang Cik Ari telah jelaskan tadi, Expo TVET at KKDW 2025 ini akan berlangsung pada 10 hingga 12 hari bulan Oktober nanti, bertempat di Ipoh Convention Center. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah pada hari Sabtu 11 hari bulan Oktober 2025 nantilah. Dan ia sebahagian daripada pelaksanaan promosi kita lah kepada semua institusi TVET di bawah KKDW ini. Kita melaksanakan promosi dan ia dilaksanakan di negeri Perak. InsyaAllah, kenapa kita melaksanakan di negeri Perak? Kerana kita melihat negeri Perak merupakan antara negeri yang sangat aktif memastikan TVET ini diperkasakan, dan kita lihat juga negeri Perak sangat aktif membangunkan pusat-pusat industri yang baru. Sebagai contoh, di Tanjung Malim, dia akan jadi satu hub otomotif sebagai contoh. Di Kerian ada satu pusat industri yang baru, dipanggil KIJIP, Kerian Industry Park. Kemudian juga di Ipoh lah ada pusat industri. Jadi kawasan industri ini memerlukan bekalan tenaga mahir dan juga sumber mahir yang sangat tinggi. Kita nak galakkan masyarakat di negeri Perak, bukan hanya di Ipoh tapi di seluruh negeri Perak, untuk turut bersama-sama menyertai Expo TVET. Dan pada kali ini kita menampilkan tema TVET masa depan. Ini satu keistimewaan kerana bila kita menuju ke ekonomi baru negara kita ini, digitalisasi dan sebagainya, so kita nak mendekatkan institusi TVET kita dengan masyarakat ini. Kita bawa konsep TVET masa depan, di mana kita ada aktiviti-aktiviti yang berteraskan AI sebagai contoh. So kita ajar masyarakat, pengunjung dengan AI, bagaimana nak buat AI, dan ada pertandingan AI. Itu tidak termasuk, kita ada juga pertandingan robot, robot battle, kita panggil robot battle lah, pertandingan robot, drone dan sebagainya. So ini antara pengisian menarik yang membuktikan bahawa TVET bukan hanya yang biasa-biasa, tetapi sekarang ni TVET menuju masa depan lah. Dan kita memenuhi keperluan ekonomi masa depan seperti pendigitalan, AI dan sebagainya saya sebut tadi lah. Jadi kita punya expo ini dia berbeza berbanding dengan pameran-pameran pendidikan yang lain, kerana kita banyak pengisian-pengisian interaktif antara pengunjung dengan
institusi TVET kita. Pengunjung boleh merasai sebab kita bawa simulator sebagai contoh. Kita ada aktiviti hands on yang mana boleh dirasai oleh pengunjung sendiri, ya, selain daripada melihat dengan mata lah. Itu biasalah pameran statik ni biasa. So kita jemput juga industri-industri untuk memaparkan kehebatan teknologi mereka, kerana kita menjemput ni bukan sahaja menjemput, tapi disebabkan oleh kerjasama antara industri dengan institusi kita. Yang kita jemput ni ialah industri-industri yang punya hubungan industri dengan institusi TVET. Jadi nak menunjukkan bahawa hubungan erat antara industri dengan institusi TVET kita. Dan di situ ada banyak pameran, demonstrasi yang kita tawarkan untuk dinikmati oleh pengunjung-pengunjung, selain daripada nak menanam minat masyarakat, sama ada ibu bapa dan juga para belia, para pelajar tentang TVET inilah. Cik Ahiri. Okey, so kalau kata apa yang telah diterangkan tadi tu oleh Tuan sebentar tadi, so saya kira untuk Expo TVET kita kali ni memang akan menjanjikan satu kelainan, dan pengunjung yang pergi ke Expo TVET at KKDW tu nanti sudah pasti anda boleh melihat, anda boleh mencuba dan anda boleh merasai sendiri tentang apa yang pelajar ini belajar di Institut TVET, dan juga kemudahan peralatan, mesin dan sebagainya kan. So kalau kata kita tengok tadi seperti mana yang telah diterangkan tadi, ada robot dan sebagainya. So semua benda-benda tu memang akan dibawa ketika mana expo nanti Tuan Ya, akan dibawa dan pengunjung boleh merasai lah untuk merasai sendiri teknologi-teknologi baru tersebut. Okey, so kita ada demonstrasi, kita ada juga pameran-pameran pendidikan, dan kita ada juga kita kata temu duga kerjaya bersama dengan rakan-rakan strategi industri dan sebagainya. So saya kira untuk Expo TVET at KKDW untuk tahun 2025 ini sudah pasti akan menjanjikan kelainan dan juga akan memastikan ianya satu benda yang akan menarik minat belia, para pelajar dekat luar sana, ibu bapa dan masyarakat umum yang menonton kita di sesi webinar ini. So pastikan pada 10 hingga 12 Oktober nanti ramai-ramai pergi ke Ipoh, Perak, dan kita memeriahkan Carnival TVET at KKDW. Okey Tuan, sudah pasti dengan penganjuran expo ini dan sebagainya, mungkin ada harapan, mungkin ada hasrat yang nak disampaikan melalui kementerian itu sendiri, di mana apakah hasrat ataupun kita kata harapan besar KKDW itu sendiri melalui penganjuran Expo TVET at KKDW itu tahun 2025 itu sendiri. Terima kasih Cik Hairi. Kita mengharapkan dengan penganjuran Expo TVET at KKDW ini di Ipoh nanti, kita mengharapkan ramai masyarakat luar sana yang berkunjung hadir ke expo kita untuk merasai sendiri. Sebab tujuan pertama kita nak menanamkan kesedaran lah kepada para pelajar, sekolah sebagai contoh, belia-belia untuk menjadikan TVET ini pilihan utama mereka di dalam pengajian mereka lah, ya, memilih TVET. Yang kedua, kita juga nak memastikan bahawa ibu bapa faham bahawa TVET ini bukan kelas kedua. TVET ini sepatutnya dijadikan satu pilihan utama anak-anak mereka lah. So kita nak menanamkan minat. Dan yang ketiga, kita juga mengharapkan guru-guru sebagai contoh, guru-guru sekolah yang dekat dengan pelajar-pelajar ini memahami bahawa membantu para pelajar untuk memilih kerjaya mereka, kerjaya pelajaran mereka lah. Kita nak memastikan bahawa bukan hanya bidang akademik, sebab ada setengah pelajar yang dia tak berapa minat akademik. Dia minat tentang pekerjaan tangan dan sebagainya, TVET lah tu kan. Jadi kita nak membantu semua masyarakat lah, daripada ibu bapa, pelajar, membuat keputusan yang tepat untuk memilih TVET sebagai kerjaya utama mereka. Dan secara keseluruhannya kita nak memastikan bahawa pihak industri juga, kita nak pastikan bahawa mereka, kalau mereka mempunyai keperluan untuk mendapatkan tenaga manusia ataupun tenaga-tenaga mahir dan separa mahir, boleh buat kerjasama dengan institusi kita, sebab
tugas kita ialah menyediakan latihan kepada bakat-bakat, kepada graduan-graduan kita supaya mereka keluar nanti mereka dah ada asas untuk bekerja dengan industri, dan pihak industri tak perlu melabur dengan yang besar untuk melatih pekerja-pekerja mereka. Kita dah latih mereka, dah kompeten untuk bekerja di dalam industri-industri tersebut. Jadi secara keseluruhannya kita memenuhi keperluan industri, memenuhi keperluan ibu bapa, pelajar dan sebagainya. So inilah tujuan kita mengadakan Expo TVET, dan kita mengharapkan masyarakat di luar sana, terutama di Ipoh, untuk sama-sama turun meramaikan dan juga berkunjung ke Expo TVET yang kita akan anjurkan pada 10 hingga 12 hari bulan Oktober nanti. Jahiri. Okey. Kalau kata kita nak mengupas, nak berbual tentang perkara ini, saya rasa 2 jam, 3 jam memang takkan cukup tuan, kan? Yeah. So saya kira kita dah lihat harapan besar sebenarnya daripada kementerian itu sendiri untuk memastikan penganjuran Expo TVET at KKDW untuk tahun 2025 ini mencapai sasarannya, dan juga kita kata dalam kita nak mengarus perdanakan TVET itu sendiri, kita nak menyampaikan dan juga memberi kesedaran kepada masyarakat umum dekat luar sana dan sebagainya. That's why sebab itu kita katakan penganjuran Expo TVET untuk kali ini akan menjanjikan kelainan berbanding dengan penganjuran edisi yang sebelum ini. Dan sebelum kita nak menamatkan sesi webinar kita pada pagi ini tuan, kan, yang akhirnya tuan, mungkin ada sekali lagi siapakah kumpulan sasaran yang kita nak wawarkan untuk hadir ke Expo TVET kita pada bulan Oktober ini, dan kenapa mereka perlu hadir ke Expo TVET at KKDW untuk tahun 2025 ini? Seperti mana yang saya maklumkan tadi, Expo TVET ini bukan hanya ditujukan kepada para pelajar, selain daripada ibu bapa dan juga guru-guru, kita juga menggalakkan para industri untuk hadir bersama, menjalinkan kerjasama, mengenal kita punya institusi TVET untuk bekerjasama. Begitu juga dengan usahawan-usahawan, kerana usahawan-usahawan kita ni, kita seperti yang saya sebut tadi, kita melatih juga graduan-graduan kita, pelajar-pelajar kita dengan ilmu keusahawanan. Jadi kita juga menjemput usahawan-usahawan tekno kita ataupun tekno usahawan kita untuk hadir, showcasekan produk-produk mereka. Kita nak menceritakan tentang kejayaan graduan kita yang telah menjadi usahawan berjaya lahir daripada institusi TVET. Begitu juga dengan masyarakat secara keseluruhan hadir bersama-sama, boleh melihat, sebab TVET ini kita mulakan daripada bawah, daripada asas sehinggalah peringkat yang paling tinggi lah, dan semua orang boleh merasai, mengalami sendiri, merasai sendiri TVET itulah dengan expo yang kita laksanakan. Kita ada pertandingan, kita ada showcase dan sebagainya, boleh merasai sendirilah. So kita harapkan kehadiran beramai-ramai. Kita target, kita sasarkan 100,000 kehadiran untuk Expo TVET pada kali ini. Jahiri. Okey, itulah dia. Kepada anda yang menonton webinar kita ini, pastikan ajak kawan-kawan, ajak adik-beradik, ajak ibu bapa dan juga ajak jiran-jiran di sekeliling itu sama-sama hadir. Kita memeriahkan Expo TVET at KKDW untuk tahun 2025. Kita pastikan kita punya target 100,000 tadi tu, kita melebihi daripada 100,000 pengunjung yang akan hadir untuk 3 hari penganjuran, yang mana Expo TVET at KKDW untuk tahun 2025 ini akan diadakan pada 10 hingga 12 Oktober untuk tahun 2025 bertempat di negeri Perak. So jangan lupa ajak beramai-ramai. Kita pastikan Expo ini kita meriahkan, kita kasih gegar untuk Expo TVET kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Muhammad Nazri bin Muhammad Deni selaku Setiausaha bahagian korporat dan juga pembangunan kemahiran KKDW di atas kesudian untuk bersama dalam sesi webinar kita pada hari ini. Dan untuk itu sebelum
saya mengakhiri sesi webinar kita. Sekali lagi, saya ingatkan untuk Expo TVET kita pada 10 hingga 12 Oktober 2025 bertempat di negeri Perak. Saya Muhammad Khair bin Manas mengucapkan terima kasih. Bye-bye semua.